Cuba anda tengok skrin yang anda tengah pandang sekarang ni. Pernah tak terfikir apa sebenarnya yang ada di sebalik semua ni? Bukan setakat wayar dan litar tau, tapi ada satu dunia peraturan, keselamatan dan sains yang tersembunyi. Hari ni, kita akan bongkar semua rahsia tu. Okey, untuk faham cerita ni, kita kena mulakan satu perjalanan. Bayangkan kita ada kanta pembesar ajaib. Kita akan mulakan dari komponen yang paling kecil, yang tak nampak dengan mata kasar. Lepas tu, kita akan zoom out sikit demi sikit, sampailah kita nampak gambaran besar sebesar planet kita. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah, kita mulakan dari yang paling asas, blok-blok binaan mikroskopik yang ada dalam semua gadget teknologi yang anda ada. Benda Allah ni memang ada kat mana-mana dalam dunia elektronik. Tapi pernah tak anda terfikir apa sebenarnya isi kat dalam tu? Apa yang buat ia berfungsi? Cuba tengok ni. Nampak macam biasa je kan? Tapi sebenarnya ia sangat menarik. Macam mana bahan-bahan yang berbeza, macam karbon, nikel atau timah boleh direka dengan begitu teliti semata-mata untuk kawal aliran elektrik dengan cara yang berbeza. Masing-masing ada kerja spesifik dia. Hebat kan? Dan bukan perintang je tau, ada lagi pemain-pemain lain. Macam kapasitor ni, dia guna aluminium untuk simpan tenaga. Macam power bank kecil lah. Lepas tu ada transistor yang guna silikon. Inilah yang jadi macam otak untuk keseluruhan operasi. Kecil tapi padu. Okey, sekarang jom kita zoom out sikit. Dari komponen-komponen kecil ni, kita beralih pula kepada orang yang pasang dan baiki semua gadget kita. Dengan semua benda rumit ni, macam mana agaknya mereka pastikan semuanya selamat? Jawapannya, mereka ada buku peraturan yang sangat ketat. Kita panggil dia Prosedur Operasi Standard atau senang cerita SOP. Nak senang faham, bayangkan macam senarai semak yang pilot guna sebelum nak terbang, tapi yang ini untuk dunia elektronik. Kalau kerja tu senang sikit, contohnya macam tukar skrin telefon je, SOP dia mungkin nampak macam ni je. Senarai semak yang simple, satu-satu, langkah demi langkah, senang nak ikut. Tapi kalau kerja tu dah jadi rumit, contohnya nak kesan punca kerosakan kat papan litar, masa itulah SOP dia akan bertukar jadi macam ni. Satu carta alir yang sangat terperinci. Dia akan bimbing juruteknik tu melalui setiap kemungkinan, setiap keputusan dan setiap senario yang boleh jadi. Dan dalam SOP ni ada peraturan-peraturan yang sangat penting yang boleh selamatkan nyawa. Sebabnya mudah je, kerja dengan elektrik ni bukan boleh buat main-main kan? Jadi, semua peraturan ni sebenarnya berbalik pada satu prinsip utama. Satu cara fikir yang mengawal setiap pergerakan dalam bengkel. Sebelum buat apa-apa, fikir dulu apa akan jadi kalau tindakan kau salah. Mendalam kan? Persoalannya sekarang, siapa yang buat semua peraturan ni? Dari mana datangnya? Okey, jom kita zoom out sekali lagi untuk tengok gambaran yang lebih besar. Semuanya bermula dari peringkat negara. Macam di Malaysia, kita ada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Akta inilah yang jadi tapak asas. Dia pastikan majikan bertanggungjawab jaga keselamatan pekerja mereka. Lepas tu, kita ada pula pemain-pemain di peringkat global. Ada IPC yang tetapkan standard pembuatan. Ada IEC, Suruhanjaya Elektrotechnical Antarabangsa. Senang cerita, mereka ni macam PBB untuk dunia teknologi. Mereka wujudkan satu bahasa yang sama untuk semua orang supaya komponen yang dibuat kat Jepun boleh guna dengan selamat kat Brazil. Inilah yang membolehkan inovasi berlaku di seluruh dunia. Dan, cuba tengok ni. Carta ni tunjuk betapa rumitnya semua benda ni. Ada standard khas untuk semua benda. Dari sekecil-kecil kerajang tembaga kat papan litar tu, sampailah ke cara nak uji produk yang dah siap. Setiap satu kotak yang anda nampak tu, ibarat satu buku peraturan yang tebal. Okey, untuk zoom out kita yang terakhir, jom kita sambungkan balik titik-titik ni. Dari komponen super kecil tadi, kita tengok pula apa impaknya kepada dunia kita. Pernah fikir tak apa jadi bila gadget kita, telefon kita, laptop kita dah sampai ke penghujung hayat dia? Bila dah rosak dan tak boleh guna lagi. Kat sinilah ceritanya jadi sangat kritikal. Sebabnya, dalam banyak komponen elektronik ni, ada bahan-bahan yang berbahaya. Benda macam pelembung, merkuri, kalau tak diuruskan dengan betul masa kita buang, ia boleh mencemarkan alam sekitar kita. Bahaya tu. Jadi, macam mana nak selesaikan masalah ni? Ada satu konsep yang sangat power. Kita panggil 5R. Konsep ni tunjukkan kita jalan macam mana nak jadi lebih bertanggungjawab. Penting untuk faham, ini bukan sekadar senarai biasa. Ia satu hierarki. Maksudnya, kita mula dengan yang paling berkesan sekali.
tolak, cakap tak nak terus pada pembaziran. Dan pilihan yang paling akhir sekali, barulah kita semula. Okey, jadi jom kita rangkumkan semua yang kita dah bincangkan tadi. Perjalanan kita tadi kan, kita bermula dari satu komponen yang halus, lepas tu kita tengok buku peraturan juruteknik, kita zoom out lagi nampak piawaian satu dunia yang kawal semua ni, dan akhirnya kita sampai kepada tanggungjawab kita bersama untuk jaga alam sekitar. Jadi, lain kali bila anda pegang telefon anda, cuba renungkan sekejap. Kisah tersembunyi yang mana satu yang akan anda ingat? Kisah kejuruteraan yang sangat hebat, kisah keselamatan manusia yang jadi keutamaan, ataupun kisah kerjasama seluruh dunia? Sebenarnya, semua cerita tu ada kat tapak tangan anda.